Walaupun tengah panas, tapi Lina gigih pergi tawaf tempat ni nak tunjuk dengan korang betapa cantiknya dekat Johor Bahru ni ada tempat rekreasi macam korang ni. Korang pernah dengar tak Radin Cafe ataupun roti jala jantan yang viral tu? Diorang ada juga kat dalam ni tau. Tapi dekat sini diorang jual makanan lain tau. Korang tahu ke tak ni hutan bandar MBJB ni dah buka balik. Dalam dia cantik tau. Dekat sini kita boleh bawa satu keluarga kita berekreasi. Lepas ni korang jangan cakap dekat JB ni tak tahu nak pergi mana tau. Ni Lina dah tunjuk dengan korang. Korang like dulu video ni. Sumpah korang suasana dia memang cantik gila. Siap ada tasik. Siapa yang nak buat photoshoot, OOTD semua boleh kat sini. Inilah tarikan pertama dia untuk siapa yang ada anak-anak ataupun ada family yang besar nak bawa anak-anak mandi kolam. Dekat sini boleh. Berdekatan dengan taman permainan dan kolam ni ada Radin Cafe tau. Lepas mandi korang lapar boleh terus makan kat sini. Yang penting Lina nak bagi tahu dekat dalam ni ada Radin Cafe yang famous tu. Tapi dekat sini diorang bukan jual breakfast tau. Sesuai dengan tempat dia ada aiskrim, ada air, ada rojak buah. Sebatang ni harga dia RM1 je kecuali buah jambu merah itu. Yang jambu merah tu je RM2. Yang lain semua RM1. Korang tengoklah besar-besar tau timun tadi tu buah dia. Kuah rojak tu tak kisah korang nak campur ke atas dia macam ni ataupun nak asing pun boleh. Yang penting ada aiskrim. Korang perasan tak ni semua aiskrim yang macam dulu-dulu zaman kita kecil-kecil kan? Mommy and daddies mana yang nak bawa anak berekreasi dekat sini jangan risau. Walaupun cuaca kadang-kadang panas lit-lit tapi jangan risau anak-anak you atau you sendiri takkan haus sebab dekat sini ABC special pun ada, rojak buah pun ada. Portion banyak macam ni korang rasa berapa? Kalau haus dan lapar korang pergi je terus dekat Radin Cafe ni, okay? Jangan lupa bagi tahu family pasal tempat ni tau. Apa korang share dulu video ni and thank you for watching guys. Bye.